Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ketiga. Hari ketiga kita di Gusai. Okey, semalam memang sejuk tidur. Mungkin hujan petang tu. Malam pun hati tidur. Okey, ni jom. Sebelum kita gerak balik tengah hari, kita ronda-ronda pusing kampung tu. Okey, belanja sikit view campsite. Tak tahu bila nak sampai pula. Tiga hari 2 malam kita berkampung kat sini. Ni daripada Johor. Sebelum buka RTT, sebelum simpan kemas-kemas, kita ambil lah video. Tak tahu bila nak sampai pula. Yang mula-mula masuk kan. Air cantik. Bila keluar Kuning. Warna ni. Bukan ni sedut. Mesin lah. Sedut tapi Boleh. Apa? Kabinet boleh. Kabinet okey. Ada goyang, ada lekuk-lekuk. Ni hasil tangan Isyam kat ni. Ni kita check tengok kualiti. Bagus tengok, okey mai ke? check balik. Ada problem ke? Kuat lah hari tu nak adjust. Okey, tak ada masalah. Okey laci semua boleh berfungsi. Elok. Tak ada tercabut ke apa ke. Cuma lock ni tak ada lah. Kod. Lock ni tu. Okey, pagi ni sebelum gerak balik, kita pusing-pusing kampung. Agak tak nak camping ni boleh. Chalet boleh sewa. Ni rasa baru masuk semalam. Kita pusing kampung. Okey, berminat boleh telefon nombor tu. Nombor yang tertera. Kesan banjir nampak. Nampak tu kesan banjir atas tingkap tu. Air sampai padang. betul benda lah. Okey, selamat ke. Air habis apa ni? Semua ni. Nak ambil laut lah benda-benda tu kan. Jangan risau, sekolah pun dalam ni. Dalam 200 orang yang kampung ni. Tanya orang kampung dalam 200. Iyalah. Kedai uncik pun ada, jangan risau. Ada jam macam-macam. Agak gas habis, boleh ambil gas tu. Kamu pakai moh depan je. Ya. Aja musim-musim kampung je. Musim hujan ni tak adalah kampung. Yalah. Nampak jalan kampung. Boleh jalan kaki pusing satu kampung. Baru ni kita masuk jalan ni lah. Saat lagi tengah hari kita akan keluar ikut jalan ni balik. Tu jalan pusing kampung. Habis kot ni. Tu kita ada apa? Dah balik ke Kasak. Ni terus ke tapak camping. Sekolah Kebangsaan Gusai. Pak gabus. Rasa sejuk. Jangan risau, tu nampak. Line telefon ada.
Walaupun duduk dalam kampung ni, line telefon 4G dah. Okey, dah sampai. Kita dah sampai tapak campsite. Tak lah dah. Kita jalan kaki je di kampung ni. Sambil sembang-sembang dengan Scott. So, nampak terletak bonda cantik tu. Ni pun boleh sewa. Inap desa. Tu nombor telefon. Ambil lah nombor telefon kat bawah tu. Kalau yang ni view tu ke sungai. Kira kita ni masak. Oh. Yang penting pada biji. Main camping kali ni bawa pinggan ni duduk sebelah ni. Pak tu. Dengan telur. Siapa kenal dia boleh komen kat bawah. Kok Scott nampak kenal, boleh komen kat bawah siapa nama dia. Habis semua kelang kabut duk kemas-kemas. Kita relax dulu. Awak sampai atas Pajero. Okey, yang ni dah siap. Yang ni setiap kali camping memang dia selalu siap awal. Oh, Alim pun dah habis siap. Oh, Farid pun dah simpan dah. Oh, dah habis clear. Oh, dah simpan habis. Semua pakat dah simpan habis. Yang ni lagi habis. Yang ni lagi dah clear. Time tu balik. Time tu balik. Atas lagi, yang ni lagi awal. Pasal dia duduk atas lagi cepat habis. Dia simpan. Okey, dah siap. Dah siap kemas sikit. Tinggal titi nasihat ni. Dalam nasihat usul. Yang lain tu dah habis semua tinggal kita. Yang ni pun tinggal sikit lagi. Okey, jom kita sambung. Kali ni tak dapat ambil video pun. Okey, macam biasa, sebelum balik kita ambil barang bukti kata kawasan kita dah kemas. Okey. Dah kemas semua dah. Sampah pun dah kita buang. Semua dah siap untuk digerak. Dia satu je. Dia memang tak nampak, dia bulat itu je. Bawah sikit. Bulat. Ya. Tunggu kita ni hidup, kita boleh gerak. Sebab pomen ada. Sebuah boleh Syam ni. Komen 76. Dia sebuah boleh semua. Tak lingkup je Hanam. Ha? Bukan si cucuk. Live. Ha. Video call ya. Betul tak? Kalau cakap dia pun tak faham. Okey, tak payah. Tu sekarang taruh body. Taruh body? Budi. Taruh body Test pen taruh body. Okey, test pen taruh body. Okey. Okey. Betul tak? Ni. Atau kepek body, atau cuci tu. Kepek body. Kepek. Ni kepek. Sini. Warna merah? Tak ada api merah. Tak ada api. Tu kena. Test pen okey tak? Taruh bateri sana tengok. Ya. Tengok bateri. Cek dengan bateri okey tak? Ni biar. Aku ni. Okey, tengok bateri. Okey tak? Okey sini. Semua panas. Okey. Ada lampu. Lampu ada? Tak nampak. Ada lampu tak? Sebelah. Ada lampu tak? Ada. Ada lampu tak? Ada. Tak ada lampu ah. Ya, tuan ni. Sekejap saya. Ada lampu. Ya, kepek tu tak. Tak betul ni. Taruh bateri. Sekarang okey. Okey, sekejap. Apa cabut belakang? Sekejap. Sabar sayang, sabar.
Lili atas tu Tengok orang yang pergi hidup sikit. Tengok gambar orang pergi hidup sikit. Tengok orang pergi hidup sikit. Dah ada pomen dah saya. Depan ni pergi mana-mana bawa saya. Sabar lu. Turun. Video. Ini sabotaj ni. Duduk bawah lu. Relax lu. Jangan duduk cal lebih kan. Turun bawah lu. Lagi cal lebih lagi. Pergi duduk sungai. Ha. Ini kan atas dia spin dulu. Tanah pun Kira pergi duduk sungai. Sebelum balik kita ambil gambar dulu. Ambil video sikit. ni anak-anak boleh pergi, anak-anak boleh pergi. Jom keluar, jom balik. Lagi kali. Ya, tayar MT ni boleh duduk tepi dulu lah MT. Dia kiri. Okey, jom kita boleh gerak. Kita boleh gerak. Nak keluar. Kita boleh gerak dah. Dia bukan serang seli ke Farid? Bagi orang jalan dulu, tengok macam mana. Stop. Lagi yang tengok. Baik. Jom kita gerak balik tu. Gerak balik. Ada rezeki nanti kita akan datang. Ada rezeki kita datang balik. Oh, tak datang dah. Tak tahu bila nak datang. Padu nak masuk dalam. Oi. Mungkin datang kota ni dah siap lah kot. Kota sekolah dah siap lah kot. Semua ada kemudahan. Klinik desa, masjid, sekolah. Selamat tinggal Gusai. Tu selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan Gusai. Selamat jalan Gusai. Dah semua buka. Wanti. Zan, kita nak makan mana Zan? Nanti terbiru biru tengok. Ini kalau kita buka pun nampak. Cakap lah. Repeater apa? Repeater. Nak rakam. Nampaknya cuaca cantik lah. Tak ada apa masalah lah ni. Repeat. Thank you, repeater. Cuaca cantik tapi jalan belum cantik ya. Manis suara repeater kita. Itu kita tinggi sebelum naik ke atas kan tau. Tahu mana bukan tahu. Kita tengah Itali. Tengok kita tengah Itali. Ya. Jai. Aku tengah naik bukit. Jagi bateri habis lagi. Jangan terang sangat. Sama Hasham, aku buka bagi sama Hasham. Aku pergi solo jalan. Charge jangan lebih charge. Yo. Oh, kita senang lagi. Jalan kering.
Naik Zan. Sebenarnya licin. Dah geli-geli dah. Lagi kan? Dah geli-geli dah. Oh, tak ada internet. Pergi ke makan kek. Buat pintu kau ah. Let's look for more. Squeak, squeak. What's that I can hear? It's that school time. It's Kalau turun bukit, kena makan belah bukit sikit lah. Eli punya maksud. press the button. Wow, cool ride. Can we check inside? What's that? Yay, a ladder. F is for frog. Frog. Nothing's here. Huh? Stinky clean time. Farid okey belakang. Ada motor di hadapan. Let's try the blue one. Belakang semua okey, belakang okey. But we need a ladder. I hop into the pink toilet. I can see some red. Yeah, I is the ice cream. Ice cream. Evening Dia nak straw yang buang tu. Ada? Macam dia nak straw yang buang kan. Squeeze green octopus. Is it there? Nope. What about pink one? Now let's try Mr. Pooh. It's not in there. Maybe unicorn ate our litter. Squish and squash. Not there either. Do you have our litter, Penny Banana? It's gotta be hiding only a bubble. Panjang-panjang. Apa? Wow, a big hit, Jay. Here comes a truck. Maybe it has a letter. We need to tip out the sand. Here it comes. Let's get digging. Standard lah kan. Kita Pull lama. push, then fish and mash. Memang nak buat sebalik mahkamah modal. You see it yet? Itu pasal kita duk jaga maintenance dengan Tuan Miro memang ni. Buat dia belum check. It's for kangaroo. Kangaroo. Like a cave. Okay, selalu pergi kat Tuan Miro. I spy juicy fruits. Pokok lupa nak tanya. We're going fruit picking. Lalu saya tanya minyak ni je. Out they Dia roll. tu tukar. I saw a letter. Quick, pull the fruits away. It's hiding at the back. Here it is. Itu tak simpan. Oh ni okey. Ali tepuk kat sana. Jabatan lawan. Look at this cool kitchen. Let's look into the oven first. Jabatan berhenti boleh ke? Tolong. Jabatan kena berhenti. Mak kata dia belah minyak. Yes, maybe it's the pan. Okay, let's look in the microwave. No, but Lottie's bread is my oven. Oh ni naik bukit ni. Bye. I am off letter hunting. Let's check what's under the cups. Yellow cup up. Roll on, Pikachu. Orange cup up. Oh, hungry hamburger. Pink cup up. Piggy friend. Don't squeeze him too hard. It looks like Mr. Dinosaur. Wow. Kok ni belum tahu. Green cup up. Hooray! P is for pumpkin. Terima kasih repeater, terima kasih. I am searching behind you. Chugga chugga choo choo. We need to check out the domino. Let's flick a ball.
Tak, tayar yang kecil tu sebenarnya duduk belakang. Yang tayar besar-besar, bunga-bunga besar-besar ni duduk depan. Wait for the spinning to Dia semua stop. tengah training Dakar tu. Dia laju. Unicorn. Unicorn. I smell cake, chocolate, and candy too. Zambat lah Cuma tu depan ada orang main rally lah pun. Let's eat them and find the letter. Oh dia. Okay, can we try the cake next? It's not there. Ah, maybe it's hiding in the milkshake. Yippee! V is for violin. Rasa tayar. Here I go. Belakang Jackson tu siapa Macam tak jumpa je. Aku belakang Jackson. Syirah. Ya, aku turun bawah dulu. Baru kau turun. I think she's hiding in there. Yes. Why is the Macam mengantuk. Who's going to find the last letter? That was cool. Yeah, good work, everyone. Now we know our ABC. Roger. Can you say it with me? Ulang repeater. Kejap macam makan lah. Macak Ini rekam ni. Tu. Dia pengkat. Macak, jangan tak macak. Ini kalau hujan ni, masak. Hujan tak boleh balik ni bro Gila lah, macak juga ni. Okey, satu nafas lepas. Cepat nak berok. Sungai besar ni. Okey, next, turun. Tu air sungai Tembeling tu. Kalau sungai Gusar dia belah sana sikit dah. Dia punya sungai masuk Oh, dia tak sama tadi. Okey, next, turun. Di sini ya. Okey, next, turun. Belakang berapa biji belakang? Dua je. Tengah-tengah. Laskar Dimek kan? Rizal. Okey, terima. Okey, baik tak hujan nak Okey, sabar dah. Tak ada gili-gili. Oh. Dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, habis. Misi Tawan Kusai. Misi kita pergi kempen di kampung Kusai. Habis dekat ni.
Okey, yang mana dah like, share dan subscribe channel Hilang Merah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi like, share dan subscribe channel Hilang Merah. Channel yang tak seberapa ni. Apa-apa pun jumpa lagi di next video. Okey. Buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.